Indah di langit pertiwi, warna bersatu tiada terpisah. Dengan semangat Malaysia Bandani, bicara dibuka penuh berhemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Malisa binti Abdullah. Pada hari ini, saya ingin membicarakan sebuah novel yang bukan sahaja membawa pembaca ke dunia fantasi, tetapi juga menyentuh persoalan tentang tanggungjawab, keberanian, kesetiaan, iaitu Hikayat Seribu Biangkara karya Mastura Jalil. Novel ini mengisahkan tentang dunia Biangkara, iaitu sebuah dunia yang dipertahankan oleh golongan pahlawan terpilih demi memastikan keseimbangan dan keamanan terus terpelihara. Novel ini juga menunjukkan bahawa perjuangan bukan sekadar melawan musuh, tetapi juga melawan ketakutan dan kelemahan dalam diri sendiri. Korang tahu tak siapa watak utamanya? Baiklah, mari saya ceritakan. Cerita ini bermula dengan kehidupan watak utama yang bernama Khaira. Dia bermula melalui pelbagai proses, latihan ujian dan konflik yang berat. Beliau juga merupakan seorang pemanah wanita yang cekal dan berdikari. Beliau tinggal di kawasan hutan dan menjalani kehidupan yang aman. Khaira terkenal dengan kemahiran memanah serta keberanian yang dimilikinya. Pada awal cerita, kehidupan Khaira digambarkan tenang dan teratur. Namun, ketenangan ini tidak berpanjangan apabila ancaman mula menghampiri kampung tempat tinggalnya. Konflik mula tercetus apabila kampung diserang oleh musuh yang ingin menakluk dan menindas penduduk. Serangan ini membawa penderitaan dan ketakutan kepada masyarakat setempat. Dalam keadaan ini, Khaira berhadapan dengan satu pilihan yang sukar, sama ada menyelamatkan diri atau bangkit mempertahankan kampung serta orang yang disayangi. Dalam proses itu, beliau menemui rakan yang sangat membantu serta musuh-musuh yang menjadi ujian kepada ketabahannya. Akhirnya, beliau tetap dengan pendiriannya yang memilih untuk berjuang demi keselamatan dan keadilan. Apakah konflik dalam cerita ini? Sepanjang perjuangan tersebut, Khaira menghadapi dua jenis konflik. Yang pertama, konflik luaran, iaitu menentang musuh yang kuat, licik dan kejam. Perjuangan ini menuntut kekuatan fizikal serta ketahanan mental. Yang kedua, konflik dalaman. Apabila watak utama bergelut dengan perasaan takut dan dilema antara membalas dendam atau menegakkan keadilan. Konflik ini menguji prinsip hidup dan kematangan dirinya. Kemuncak cerita berlaku apabila Khaira berhadapan secara langsung dengan musuh. Dalam pertembungan ini, beliau tidak hanya bergantung kepada kekuatan fizikal, tetapi menggunakan kebijaksanaan, strategi dan keberanian. Keputusan yang diambil pada saat ini dapat menentukan nasib seluruh kampung dan orang yang disayanginya. Akhirnya, musuh berjaya dikalahkan dan kampung kembali aman. Khaira muncul sebagai individu yang lebih matang dan berprinsip. Dia menyadari bahawa keberanian sebenar bukanlah sekadar kekuatan, tetapi ia merangkumi tanggungjawab, kesetiaan dan keikhlasan dalam mempertahankan sesuatu kebenaran. Tahukah anda apakah pelajaran yang boleh kita perolehi dari novel ini? Melalui novel ini, kita dapat mempelajari bahawa keberanian bukan bermakna tiada rasa takut, tetapi berani bertindak walaupun takut. Selain itu, kesetiaan dan pengorbanan adalah nilai penting dalam mempertahankan keamanan dan keharmonian hidup. Seterusnya, perjuangan dan pengorbanan tokoh-tokoh dalam cerita ini menonjolkan semangat juang yang tinggi dan seringkali menuntut pengorbanan yang besar. Buku ini juga mengajar saya bahawa setiap cabaran dan konflik dapat membentuk kematangan serta kebijaksanaan dalam membuat sesuatu keputusan. Kesimpulannya, Hikayat Seribu Biangkara ialah sebuah novel yang syarat dengan pengembaraan, konflik dan nilai moral yang mendidik pembaca.
Novel ini sangat sesuai dibaca oleh remaja serta memberi inspirasi kepada mereka untuk konsisten membaca dan merenung nilai murni dalam setiap cerita kerana ianya memberi pengajaran tentang keberanian, kesetiaan dan prinsip hidup. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, pada hari ini, izinkan saya memberi serangkap pantun yang penuh bermakna. Air mengalir tenang ke muara, disinari cahaya mentari pagi. Nilai murni dalam cerita bermakna, wajar dihayati dan dicontohi. Sekian sahaja perkongsian dari saya. Semoga pelajaran yang kita dapat dari cerita ini boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.